Ya, Pak Kodi. Iha! Iha! Dahsyatlah Pak Kodi. Dicampurkan lah. Iha! Amboi, seronok menari tu. Juan. Ya. Tengok ais. Tengok ais. Dah pijan eh. Okey. Juan, siap. Jangan kacau. Bila nak siap ni? Dan. Ini tak jadi. Pegang. Wah. Orang nak order minum lah Pak Kodi. Dah. Ha. Hampa ni kacau lah. Ha? Aku baru dapat momentum dia campur-campur lagu. Aku buat sendiri cipta. Hampa kacau. Pak Kodi menari macam ikan keli. Itu bukan ikan keli. Itu seksi dance. Seksi dance pun mana ada orang untuk tolak Haji. Aku kurang. Pak Kodi. Ha. Ai. Man, bagi ayak Man. Assalamualaikum. Hai, selamat sejahtera. Salam satu Malaysia. Anda semua dalam rancangan. Hei, Pea. Kau ni, aku tahulah kau ni sepupu Milah. Tapi perangai jangan macam Milah, boleh tak? Cuba tenang-tenang sikit. PA ke? Bahasa lain. Okay guys, I nak kenalkan you all dengan seseorang. This is Pak Jalil. Orang baru kampung kita. Oh, Pak Jalil. Tak jauh lah, lebih kurang 25 km. Apa tu? Jauh. Stadium Kat Jalil. Ini Pak Jalil yang lagu Ayam Bermacam. Hormat orang dia. Si kedai aku tu. Abang, yang dia menari semua. Kedai aku. Okey, Pak Jalil. Yang ini Pak Kodi. Yang itu Hamdan. Yang itu... Biar saya kenalkan saya sendiri. Saya Bijan, tukang jahit hipster. Ada kedai OOTD nak jahit baju Melayu, baju kemeja, seluar kecil. Roger je saya. Stokin pun boleh. Allah. Pea, kau mana nama hilang? Gimana? Adalah cari boyfriend. Loh, sampai sekarang tak laku, PA? Sian dia. Dulu kena reject dengan Pak Maun. Ni tak tahu nak try part mana pula. Cincin besar mengalahkan Dragon Fruit tu. Besar tu. Ni Salman berapa kali lap dah. Habis benda dah lap. Pergi sini buat kerja lain. Tekan sikit. Apa lagi Pak Kodi? Basuh puali kat belakang tu. Ya Pak Kodi. Alah, dia ni tu tanya apa semua jawab cerita. Memang tak pernah nampak ni. Ini original ni. Daripada Afghanistan. Uish, batu apa nama ni? Batu jalan. Batu jalan dia muncul hutu. Di malam-malam dia jalan sendiri. Cik Jalil kenapa gitu? Rumah saya. Rumah saya yang banglo yang atas bukit tu. Udah. Pak Kodi. Allah. Oh, ni. Pak Kodi buat apa tu? Tetamu. Saya tak pernah tengok Pak Jalil ni. Rumah mana ni? Rumah yang atas bukit yang banglo besar tu. Yang lamannya luas. Boleh parking 14 buah kereta tu. Itulah rumah saya. Itu pun kecil tu. Saya cadang nak korek buat sungai. Bagi kapek boleh masuk. Kenapa macam dia tu? Saya memang cincin memang favourite tu. My favourite. Favorite. Pak Jalil, kalau atas dah luweh sangat, tak ada nak 14 biji. Kau cakap apa ni? Aku cakap utara, perak. Boleh letak macam-macam cerita. Boleh letak bulldozer, jengkaut, kereta kapal, kereta korek, semua boleh. Besar tu. Kejap. Saya tak puas hati dengan Pak Jalil. Pak Jalil cakap tadi, rumah Pak Jalil atas bukit tu. Bukit tu, kalau tak salah saya, banglo tu 10 tahun dah orang tak duduk. Menipu ni. Menipu. Apa dikirakan 10 tahun orang tak duduk. Yang penting rumah tu besar. Tak ada orang mampu beli. Melainkan saya. Orang yang mampu memiliki banglo sebesar itu. Habis kalau sebesar itu bukannya 14 kereta je boleh. Macam-macam boleh letak. Ni apa hal ni? Apa dia Pak Kodi? La ilaha illallah. Asli. Batu asli. Ya. Pak Kodi ni kan, kalau tak ada Pak Din, perangai macam-macam. Aduh. Telefon Pak Din sudah datang. Sukalah buat hal. Pak Kodi jangan pegang. Pak Kodi sudahlah. Mana ada langar kat sini? Tamu kita ni, aduh. Sabar Pak Jalil, minta maaf. Minta maaf. Saya faham. Masalah masyarakat bawahan Merapi ni. Apa cakap-cakap macam tu ni katakan orang. Tak tahu. Pak Jalil ni sebenarnya saudagar emas. Ya. Sesuai dengan muka. Ya. Ah. Ui, Pak Din. Apa tu?
Pak Hodi, pandai Pak Hodi. Ui. Ebi Badin. Ebi Badin. Dah tepi-tepi apa dia? Ui. Nama apa tadi? Ebi Badin nama betul itu asli. Dia Badin. Hang sejak main tai chi, hang dah ceria, hang tak nampak cergas. Kau tahu tak, di antara veteran-veteran tu aku yang muda. Sebabnya aku kecil. Mana salam tadi kamu? Oi, Pak De. Saya bukan tak saya belajar tai chi, Pak De. Tengoklah Pak De pakai baju hitam putih dia macam panda saya tengok dari jauh. Tu kalau dengar apa jauh, kalau dekat. Dekat. Nampak. Jangan marah. Jalil. Jalil, Bu. Apa je? Jalil lah, Bu. Yang kita sama sekolah. Kau janganlah menyuguh. Kita dulu sama-sama ngorat cikgu pendidikan jasmani, Cikgu Halimah. Itu sebab orang panggil kau Jalil, Bu. Jalil lah, Bu. Kenal sangat. Dia ni yang selalu periksa dapat nombor corot tu. Bukan curut, corot. Oh, kenal lah ni. Kawan lama. Wih, masuk sekolah dulu. Dulu. Sekarang ni kerja apa? Cikgu, doktor, lawyer. Weh, Aduh. Warung ni memang macam ni. Dalam kampung ni atau kampung lain tak jumpa. Jangan, Pak De. Saya tak boleh kalau orang malu ke Pak De. Tak kisah dia kerja apa pun. Janji sekarang ni dia ketua kampung Kaluk. Kampung ni. Ketua kita orang. Ketua kampung. Nolong. Ketua kampung rupanya. Ini tak apa, sesuai lah dengan muka dah. Apa dah sangat ketua kampung tu kan. Tapi walau macam mana pun, kita sebagai masyarakat kampung kena hormat pada ketua kampung. Walaupun jawatan tu tak seberapa. Penting tu. Penting. Apa yang penting? Ya. Apa? Ya. Okey. Saya thank balik. you. Balik. Minta maaf. Kenapa? Saya terpaksa balik. Ada orang datang rumah nak hantar perabot daripada Itali. Tahun lepas lagi saya dah order dah. Baru siap. Itu hantar dengan kapal. Sekarang rumah pakai perabot Itali. Itali. Orang kampung ni tak pakai dah perabot Itali sebab banyak beruk ni kat atas ni. Kita semua buat sendiri. Yalah, itu pun yang sesuai pun. Orang kampung lah. Biasa. Ya. Jadi apa-apa, saya balik dulu. Nak tengok orang nak datang rumah, nak hantar perabot Itali. Cincin. Dah, saya balik dulu ya. Assalamualaikum. dekat ni. Kalau makan minum tu, jangan tunggu saya bayar ya. Ya, terima kasih. Tak, kau ni Bismillah mana? Bila tak ada, dia pergi danau. Dia buat apa? Pelik tu. Milah pula pergi danau. Kalau Ucup pergi danau, fahamlah aku. Yelah. Dia pergi cari barang lah.